Ahli Parlimen Bangi, Shahrazan Johan, melihat tindakan seorang wakil rakyat PAS yang melawat kuil bukanlah sesuatu yang perlu dipolemikkan. Beliau memilih untuk tidak memainkan sentimen perkauman dalam isu ini seperti yang sering kali dimainkan oleh pembangkang. Kehadiran seorang wakil rakyat Muslim ke rumah ibadat bukan Muslim seperti kuil, tokong dan gereja sudah tentu bukan untuk mengikuti ritual keagamaan tetapi untuk menyantuni rakyat di kawasan tersebut yang telah menjemput wakil rakyat mereka. Beliau mengulas isu yang sedang diperkatakan ramai tentang adun pembangkang itu yang melawat kuil sehingga terlihat seolah-olah mengikut ritual keagamaan Hindu. Shahrazan berharap dengan episod wakil rakyat pembangkang melawat kuil ini, ia dapat menoktahkan polemik yang sering dimainkan penyokong blog itu tentang lawatan mana-mana wakil rakyat ke rumah ibadat bukan Islam. Menurutnya, wakil rakyat Pakatan Harapan juga sudah sering dikecam dan dicerca jika menyantuni rakyat di rumah ibadat bukan Islam. Jangan pula bila pemimpin belah lawan buat, jadi salah. Tetapi bila pemimpin anda buat, boleh pula. Mari sama-sama kita berpolitik dengan matang.